Ngaku je lah sekarang. Soalan paling basic pun kau tak boleh jawab. Mana kau? Antara pukul 5 sampai 7 waktu kejadian. Saya driving. Pusing satu kolam makan ni tak sampai sejam pun. Takkanlah kau tawaf sampai 2-3 kali? Anak kau tu ada kat Padang kan? Asal tak ambil je? Jawab. Tak boleh jawab. Apa? Kau makan kis-kis ni, mana tu kau boleh ingat balik? Saya tak boleh jawab. Aku dah dapat laporan perbandingan DNA. DNA kau ada dekat Ayan. Masa saya jumpa dia, saya pegang dia, saya peluk. Bijak tu. Kau pegang dia, kau pastikan DNA kau ada pada dia. Mana tahu kalau waktu kau bunuh tu tertinggal DNA kau ada alasan. Buang masa. Ha? Buang masa soal siasat saya sedang pembunuhan Ayan yang sebenar ada dekat luar sana. 20 tahun aku buat kerja. Sekali tengok je, aku dah tahu siapa pembunuhnya. Kau bunuh dia, kau buat benda jijik tu sampai pecah perut budak tu. Mengaku kau bunuh dia! Saya tak bunuh anak saya. Mengaku! Mengaku! Mengaku!